Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Okey bang, pukul 10 saya pergi. Alright bang. Assalamualaikum, saya Man daripada Pusat Servis Automax di kawasan Ceras Batu Sembilan. Hari ini kita nak sambung kisah sejarah di tanah Melayu kita, di mana tajuk yang saya tulis di depan tu adalah kedatangan Belanda ke Nusantara. Tapi saya tulis kedatangan Belanda Nusantara, boleh lah short form. Okey, sebelum saya nak memulakan saya punya penceritaan tentang sejarah tanah Melayu ni, saya nak buat satu pendirian ataupun disclaimer siap-siap bahawa dalam cerita sejarah tanah Melayu ni, kita tidak berpihak kepada mana-mana. Kita tidak berpihak kepada Indonesia, Malaysia, ke sesebuah negeri, ke sesebuah kaum. Bukan. Saya tidak berpihak kepada mana-mana kaum, mana-mana negara, Malaysia ke perkauman. Tidak. Sejarah ni, dia kalau nak cerita kita tentang peristiwa, apa yang berlaku waktu tu. Walaupun ada kisah-kisah yang bila kita dengar tu, kita akan keluarkan pendapat-pendapat yang tak baik. Penilaian-penilaian kita tu boleh menjurus kepada yang tak elok. Boleh melambangkan sesebuah bangsa tu macam tak elok. Boleh melambangkan sesebuah kawasan tu macam negatif. Jadi saya tak mau benda tu tersebar lah. Saya tak mau benda tu tersebar sebab bukan itu tujuan dia untuk saya menceritakan kisah-kisah sejarah kita di tanah Melayu. Bukan itu tujuan dia. Dia bila kita berkisah tentang sejarah ni, dia tentang apa yang berlaku dulu. Maklumat, kita nak tahu apa yang berlaku dulu. Bukan kata bila kita dah tahu cerita dulu tu, oh kita jadi macam ni. Ni tak boleh lah mereka ni, bangsa ni, kaum ni tak boleh ni. Bukan. Bukan macam tu. Bukan nak dibentuk begitu. Dia untuk kita dapat pengetahuan bagaimana sejarah di tanah Melayu berlangsung. Siapa yang menjajah kita, bila dia jajah macam mana, lepas dia jajah, jadi apa dekat kita. Itulah kisah-kisah sejarah ni sangat, bagi saya, konflik yang sangat berat, konflik yang sangat, orang kata apa, menusuk jiwa dan memakan memakan jiwa juga. Berlaku peperangan kan? Berlaku peperangan di antara kita. Yang bila saya menyelusuri sejarah tanah air kita di tanah Melayu ni, bermula dengan 1511, di mana Portugis datang untuk menyerang kota Melaka, Kesultanan Melaka. Itulah titik permulaan, bermulanya kita boleh letakkan berlaku kacau bilau di tanah kita. Tanah kita ni, bukan saya cakap tanah Malaysia ni, tanah ni, Nusantara ni, yang melibatkan Filipin, Jawa, Kalimantan, Sumatera. Pendek kata kita cakap Filipin, Indonesia, Malaysia sekarang. Sejak kedatangan penjajah ni, kolonial. Jadi buatnya bila diorang mai tu, diorang mai bukan diorang mai kosong tau. Diorang mai bawa satu kekuatan yang kita tak dapat tanding dengan kekuatan mereka tu. Bila kita tak dapat tanding dengan kekuatan penjajah, jadi kita dijajah lah. Bila kita dijajah, apa berlaku kepada kerajaan-kerajaan yang sedia ada? Kerajaan-kerajaan yang sedia ada di tanah kita, di tanah Semenanjung. Ada banyak kerajaan. Dan ada perkembangan-perkembangan kerajaan.
Contohnya saya ambil seperti di Kelantan. Kelantan dia dah ada kerajaan dia sendiri dan sebelum dijajah oleh Kesultanan Melaka. Nampak? Makna kata dah ada kerajaan di sana, kemudian dijajah. Dijajah ni maksudnya luaskan empire lah, kawasan jajahan tu. Jadi secara tak langsung hampa tu jadi bawah naungan kami, bawah perlindungan kami. Macam tu. Dulu-dulu macam tu. Sekarang ni kita terbahagi dengan negara-negara. Indonesia, Malaysia, Filipin. Tapi kalau kita nak ambil sudut faham waktu dulu memang macam tu adat dia. Dia kuasai kawasan tu dengan menggunakan kekuatan. Apa dia? Tentera. Tentera. Bila kata guna kekuatan, tentera pakai macam mana? Bersilat lah guys. Bersilat, bertempur guys. Bertempur, main senjata apa semua ni. Main senapang ke. Dulu macam tu. Jadi kenapa menariknya nak ceritakan waktu 1511 tu? Waktu 1511 tu kebanyakan kesultanan-kesultanan di tanah air kita di Nusantara ni kebanyakannya sudah memeluk agama Islam. Bila? 1511. Sekarang 2025. Jarak lebih kurang dalam 500 tahun. Kalau pi awal lagi tu, kalau kita ambil sejarah Aceh, awal lagi 800. Tahun 800 depa dah peluk Islam dah. Di Sumatera tu, Aceh awal tu. Tapi di tanah Melayu kita ni, di Kesultanan Melaka ni 1400. Di Kedah 1200. Di bawah-bawah ni, di Makassar 1300. Di Jawa, Jakarta, Bandung, yang tu 1300 tak silap saya. Yang mana bawah-bawah ni lebih kepada 1300 macam tu. Jadi nak abang kata waktu tu lah memang aktif agama disebarkan ke tanah kita. Dan macam mana orang dulu pegang agama Islam. Macam mana pegangan-pegangan kita dengan Islam waktu tu menimbulkan konflik-konflik di antara kita sendiri. Berlaku perebutan tahta lah, perebutan kawasan, naungan. Dah dijajah semula, ada fight back guys. Menarik guys. Tapi tak ada satu cerita pun daripada sejarah tanah Melayu ni dibuat, dicantum semula, dibuat macam cerita ke, dalam filem ke. Tak ada. Yang ada, yang terbaru kita boleh tengok Mat Kilau dengan Awang, Pendekar Awang. Jadi yang tu Samsul Yusof dia mengambil konsep pahlawan. Dia nak tekankan kepahlawanan atas orang Melayu tu. Jadi dia bawa watak Mat Kilau. Dia bawa watak Mat Kilau untuk bagi tahu bibit-bibit sejarah kita ni memang terselit dengan kepahlawanan. Bukan Mat Kilau saja pahlawan. Pahlawan ada banyak sangat. Saya menyelusuri sejarah ni, saya terkejut. Banyak sangat. Pendekar habis ni. Saya zoom Habis pendekar ni. Saya tunjuk ni. Mana aku punya ni? Ni. Ni rotan. Rotan ni saya niat nak rotan anak saya. Hari ni saya gunakan rotan ni dengan menceritakan tentang sejarah. Alhamdulillah. Biar anak saya dah besar dah. Ni, pendekar habis ni. Kawasan Sumatera dari hujung ni, atas ni sampai ke bawah. Pendekar habis. Semua sekali. Termasuk juga Malaysia, tanah air ni. Daripada Johor ni sampai ke utara Kedah ni. Pendekar habis. Pendekar habis. Ada siri-siri peperangan. Pendekar habis. Saya tak menyelusuri di kawasan ni lagi. Kawasan Sabah Sarawak ni saya tak masuk lagi. Saya sekarang duk aktif dekat scene Belanda. Bila kita sebut scene Belanda, dia dekat dengan scene kedatangan Bugis di tanah Melayu. Kedatangan Bugis di tanah Melayu. Apa siapa mereka datang? Mereka main suka-suka ke? Bukan. Ada konflik yang berlaku waktu tu. Ada konflik yang berlaku waktu tu di tanah Johor ni. Johor ni dah lah. Aduh, macam mana nak cakap Saya ada terbaca komen lah. Orang duk komen cakap kata Melaka tu kecil, Melaka kecil. Hampa jangan tengok Melaka sekarang ni. Melaka sekarang ni memanglah kecil. Tapi Kesultanan Melaka tu besar. Kesultanan Melaka sampai mana tau? Sampai Selangor. Sampai Perak, sampai Kelantan, sampai Terengganu. Pi ke bawah tu Negeri Sembilan sampai ke Johor sekali. Kekuasaan dia orang tu. Pi sampai ke utara tu. Sampai nak masuk Kedah dah pun. Tapi Kedah ada fight balik.
Kedah ada fight balik. Kedah ada marah-marah. Patut Kedah ni semacam marah dengan orang Bugis ni. Ada siri-siri dia orang apa ni. Kita cuba menakluk di Kedah tu. Itu kira kuasa-kuasa bibit Kesultanan Melaka lah tu. Nak kat saya. Tapi Kedah lawan balik. Kedah lawan balik sebab Kedah ni dia dah memang orang cakap stand alone dah lama dah. Kedah ni stand alone lama dah. Dia duk fight dengan Siam lagi. Jadi tiba-tiba Empire Bugis di Johor tu dah strong. Jadi kita nak ambil Kedah duduk bawah naungan kita sekali. Oh, mereka tak mahu lah. Mereka marah. Jadi adalah siri-siri kat situ. Dan melibat, memang cerita Melayu ni bukan gelak-gelak guys. Mungkin saya gelak. Bila hampa dengar saya gelak ni, saya gelak orang cakap apa, untuk meredakan apa ni, kisah tu sebenarnya. Bukan saya gelak untuk merendahkan mana-mana pihak. Jangan. Kita budaya saya ni, kelahiran saya, mak saya ni orang apa ni, orang Tasik Gelugok. Tasik Gelugok ni kira duduk dalam kawasan Kedah lah dulu. Lepas tu bapak saya ni pula orang Rembau, orang Negeri Sembilan. Jadi keturunan Negeri Sembilan ni mai daripada Minangkabau belah sini. Minangkabau. Jadi cerita-cerita saya ni memang terpalit dengan keturunan saya jugalah. Bukan niat saya nak merendah-rendahkan keturunan saya, bukan niat saya nak merendahkan keturunan mak ayah saya, bukan. Ini kisah sejarah, perlu kita ambil macam tu. Kisah sejarah, dia bergerak macam mana dulu. Tercetusnya perpecahan dalam kita ni daripada mulanya penjajah mai kat tanah air. Dia mai dengan kekuatan. Jadi kita ni berkecelaruan ni nak berdepan dengan situasi macam-macam. Sultan dah habis guna cara dah. Saya tengok Sultan Johor, Sultan Melaka ada juga. Sultan Johor tu kira Sultan Melaka juga tau. Dia pun duk fight, ambil balik Melaka, tak dapat weh. Tibalah sampailah satu ketika tu ditubuhkan satu syarikat Hindia Belanda. Hindia Belanda 1600 kot. 1600 macam tu. Dan kita orang kata apa, dia orang ni berminat. Dia start bila Portugis masuk dekat tanah Melayu. Okay, tengok balik Portugis. Okay ya. Portugis main daripada mana? Tengok ni. Ni, map peta dunia ni depan mata hampa ni. Ni peta dunia sebesar-besar. Sebesar-besar ni peta dunia. Okay. Tengok dari mana Portugis main. Ni, Portugis. Dia lalu sini Afrika semua ni. Ini laluan kapal lah. Laluan kapal tak boleh nak retas macam ni, straight macam ni tak boleh. Dia laluan kapal. Di sini bila kata ada tanah tu dia, orang kata apa, gelora laut tu rendah sikit, jadi kita boleh buat laluan. Laluan ini besar ni. Sini tak boleh cross macam ni. Tak silap saya tak boleh cross macam ni terus. Dia ada laluan dia. Dia lalu sini. Sebab ada hentian-hentian dia. Dia orang perlu berhenti. Dulu bergerak pakai kapal layar. Jadi banyaklah perhentian-hentian. Mana boleh straight macam ni terus. Tak kira kalau jadi apa-apa masalah, mau pening, makanan tak cukup ke apa, makan masa berbulan-bulan, berminggu-minggu nak cross. Jadi bergerak dia mestilah macam tu. Di pesisir itu, pesisir pergerakan. Sini boleh lah. Sini boleh cross lah. Andaman Sea. Betul ya? Andaman Sea. Andaman Sea betul. Andaman Sea. Macam di Andaman Sea ni boleh lah cross. Daripada sini, Sri Lanka ni cross pergi Bandar Aceh. Boleh lah. Ni pun makan 2-3 hari juga ni nak cross ni. Dulu pakai tenaga angin. Jadi bergantunglah kita pergerakan kapal tu dengan angin. Waktu bulan apa, Mei sampai September, adalah angin-angin dia tiup tu. Bila angin tiup arah sini, kita boleh balik. Angin tiup arah sini, kita boleh pergi ke sana, boleh patah balik. Makna kata pergerakan angin tu boleh menggerakkan sistem kapal. Bergantung angin. Jadi guna daya angin saja. Kita buka kain tu, kain orang kata apa, pakai layar tu kan. Jadi dia tahan angin tu, dia tolak tiang kapal tu, bergerak kapal tu. Sistem kapal lah. Ni asas sistem kapal lah. Okey. Jadi mulanya dari sini, saya dah cerita pasal Portugis ramai dah serang Melaka ni, dan Johor cuba dapatkan balik, tak dapat. Sebab ke terlalu kuat. Boleh tak kita cakap Portugis tu kuat? Boleh. Sebab dia orang dah kalahkan Uthmaniyah di atas ni. Dia orang dapat pertahankan dia orang punya apa, kawasan jajahan di sini, di Parsi ni. Mana Parsi? Bukan sini. Sorry. Di sini dia orang dapat pertahankan kawasan dia orang ni. Uthmaniyah main attack 40 kapal, dia orang hantar 30 kapal, fight selama 2 tahun. Uthmaniyah berundur. Nampak? Uthmaniyah dia bukan kat sini dia. Dia punya jajahan tu besar. Jadi kerja dia banyak. Dia tak boleh nak fokuskan sangat kat sini. Jadi dan akhirnya dia orang kalah juga. Dia orang kalah dengan siapa tau. Itulah itu. Itu
tu yang belah mereka. Saya sebut tanah kita dululah. Okey, Belanda. Peranan Belanda datang ke tanah Melayu ni sebagai apa? Sebagai penjajah juga. Topengnya sama dengan Portugis, sama, tak ada beza pun. Dia orang macam tukar shift sahaja. Jadi melihat Portugis ni terlalu agresif, terlalu kerah, tak boleh nak bawa bincang apa semua dengan kekuatan yang dia orang ada tu. Jadi perlulah ada satu kekuatan yang boleh counter depa. Nak awak kata buku dengan ruas. Jadi buku dengan ruas Portugis adalah Belanda. Tapi bukan stand alone. Belanda tak boleh stand alone lawan Portugis, kalah juga. Belanda ni dia meriam dia kuat lagi. Teknologi meriam dia lebih kuat daripada daripada Portugis. Belanda kat mana? Saya cari. Saya tak check lagi Belanda. Jerman, Belanda kat mana? Sorry lah guys. Saya duk fokus dekat Portugis. Kat mana ni? Atas ni, nantilah. Okey. Jadi bila ditubuhkan syarikat Belanda tu, kita dia berminat. Dia cerita dia berminat. Belanda ni berminat kawasan jajahan Portugis tu. Di mana? Di sini adalah Point Melaka. Point Melaka ni adalah point aktif perdagangan. Aktif perdagangan. Makna kata kapal-kapal berhenti kat sini kalau nak pergi ke China, China nak pergi ke Arab, nak pergi ke Arab sini. Saya kecil kan. Okey. Ini adalah kapal lalu daripada sini. Ini Kesultanan Islam ni. Kesultanan Islam sini, Goa ni ada Kesultanan Islam. Saya laluan laut dia begini. Jalan sini kapal, lalu sini kapal. Lalu sini. Naik ke atas ni. Naik ke atas ni pergi ke China. China pun patah balik ikut pergi sini. Laluan kapal. Jadi bila laluan kapal kena lalu kat sini, banyaklah kawalan-kawalan di laluan kapal ni. Kawalan je. Jadi buat sistem perlu membayar cukai. Sebelum sistem cukai dia orang buat macam mana? Dia orang pakai sistem lanun guys. Mana-mana laut lah. Mana-mana kawasan laut, Melaka ke, Kedah ke, di China ke, di Europe ke. Dia orang mana yang lalu, tempat kapal kena lalu di pesisir. Dia tak boleh nak lari pergi ke tengah laut sangat. Tak boleh nak cross macam ni, tak boleh. Dia kena lalu pesisir. Jadi di pesisir-pesisir tu ada kapal-kapal geng lanun duk tunggu dah. Sebelum kedatangan Islam dia orang kutip cukai macam tu. Kutip cukai dalam bentuk barang. Dia bawa barang apa? Rempah, emas, ambil. Tapi kalau dapat fight atas kapal tu apa semua, dapat fight, habis lah, conquer lah. Dia cerita Pirate of Caribbean lah. Lompat-lompat naik tali apa semua tu. Okey. Jadi kedatangan Belanda ni di sini. Nak cerita Belanda, tajuk awal lagi. Ni dah berapa minit ni baru nak cerita Belanda ni. Jadi kedatangan Belanda tu, kita deal dengan Johor. Jadi Sultan Johor deal dengan Belanda ni untuk kita tawan balik Melaka ni dengan satu perjanjian. Perjanjian dia begini, jangan lepas kalau dah dapat ni janji hang kena buat macam ni, kami dapat kuasa balik dekat sini. Okey. Belanda punya perangai. Okey, ya, okey. Jadi lawan. Dia mula-mula tu dah start dah lawan. Awal tu tahu bila dah. Dia orang dapat conquer, okey. Portugis conquer 15 sebelah di sini. Okey. Belanda wujud 1600. Okey. Belanda wujud 1600, wujud di sekitar ni lah. Jadi deal dengan Belanda 1605 ke? 1605 deal. Dan ada buat serangan. Sebab apa Belanda buat serangan? Time tu combo dah. Combo dengan Johor siap-siap. Combo nak test power, nak tengok macam mana dia orang fight macam mana. Test kalah weh. Belanda combo dengan Johor, fight Portugis di Kota Melaka ni kalah. Kalah. Nak abak kata pertahanan Portugis tu kuat bila dia take over Melaka ni. Kalah. Jadi dia orang patah balik. Ambil masa lebih kurang dalam 30 tahun susun strategi macam mana nak matikan Portugis di Kota Melaka. Susun strategi sekian sampailah 1641. Tahun 1641 pi serang besar-besaran. Sebelum pada tu, dalam tempoh 6 bulan macam tu, kita dah kawal lah perairan ni, blok kekuatan Portugis tu. Mana dia nak topak tentera ke, makanan dia ke masuk ke situ daripada darat dengan daripada laut. Kena blok lah. Jadi matilah mereka dalam tempoh 6 bulan tu, tak cukup sumber makanan ke apa kan. Jadi lemah lah mereka. Mereka dah lemah,
serang di Kota Melaka ni dengan bantuan Belanda tadi. Perak, menang. Okey, menang. Jadi perlu seronok lah time tu. Orang Melayu kena seronok time tu. Tak berapa seronok sangat lah guys. Apabila Belanda melanggar perjanjian. Dia melanggar perjanjian. Dulu ni pasal apa dalam janji-janji mereka ni, janji apa? Sebenarnya dia pasal janji-janji ni penguasaan, pencukaian, kekayaan tanah dengan kontrol kawalan, kuasa kawalan tu dengan bahan-bahan yang ada di tanah, pedagang-pedagang berhenti, kawalan kita kat atas tu. Jadi siapa yang dapat untung daripada situ? Dia cerita pasal ekonomi lah. Ekonomi lah. Hang dapat macam mana kuasa hang, macam mana di sini, aku dapat bahagian kuasa aku macam mana di sini. Lah dia conquer semua Belanda. Belanda conquer semua. Dia bagilah sebahagian kecil kuasa perdagangan tu dekat Johor. Sikit. Jadi berlangsunglah 10 tahun daripada dia orang dah conquer Portugis tu. Portugis dah kalah lah. Portugis dah kalah 1641 pun dah kalah lah. Dah kena terajang orang cakap, dah kena terajang. Belanda pula duduk situ. Belanda duduk situ sebagai kuasa perdagangan ke tentera. Dia kat situ kuasa perdagangan pun ya, tentera pun ya, tapi lebih kepada ketenteraan di port Melaka ni. Sebab depa dah ada port perdagangan di sini. Di Batavia, area Jakarta ni. Depa dah ada port perdagangan kat sini. Okey. Jadi lepas 10 tahun tu dia tak puas hatilah kita. Kesultanan Johor time tu tak puas hatilah dengan apa ni Belanda ni, depa langgar perjanjian. Jadi buat serangan apa ni Johor terhadap Belanda. Ada berlaku serangan. Tapi malangnya tak menang lah guys. Dah kata tadi Belanda boleh makan Portugis, macam mana kita nak makan Belanda pula? Nampak konflik. Ya Allah, lagi berat gitu jadinya. Jadi apa yang berlaku pula lepas tu? Dia bila dah berlaku keadaan macam tu, dilihat jajahan Johor ni besar tau. Johor ni kita kata jajahan Melaka lah, besar tau ni. Riau ni, di Riau ni jajahan Johor. Sini sampai ke Kelantan. Kedah je bukan, tak silap saya. Kedah je asing. Dia sampai Perak je jajahan Kesultanan Melaka ni. Termasuk Riau di sini. Jadi dekat sini ada Sumatera ni ada kerajaan Riau kata. Kerajaan Riau. Jadi saya cari-carilah sumber tu yang mengatakan ada cucuk-cucuk lepas kata dah nampak Johor duk serang di Belanda ni. Kemudian Johor jalankan dia punya perdagangan kat sini di kawasan point sini, kawasan Johor sini. Di mana situ juga dekat dengan Riau. Jadi Riau ni pun nak juga kuasa perdagangan, nak fight dengan dia punya naungan dia Johor tadi. Maksudnya kita kumpul kekuatan kita ni fight dengan kuasa Johor ni untuk dapatkan kuasa perdagangan dekat sini. Jadi yang Belanda ni kita boleh kira dia watak sebagai watak hasut lah. Jadi dia hasut lah dekat Riau ni. Weh, hampa ni aku tengok hampa ni macam cantik tempat hampa ni kata ni kan. Sebab dia nampak macam apa ni Johor duk makan perdagangan dekat sini kan. Patut hampa ni boleh dapat ni. Cara ni kan. Hampa boleh ni cakap ni kan. Dia bisik-bisik lagu tu lah kot. Jadi bersedialah pasukan Riau ni. Dia macam cerita macam pemberontakan lah. Pemberontakan dalam negeri lah. Pemberontakan dalam negeri. Cuma dia orang ni benua lain. Benua sini. Jadi di situ namanya Perang Jambi. Gila-gila guys. Perang Jambi gila-gila guys. Masuk ke tanah Johor ni guys. Di Batu Sawar. Masuk di sini ada serangan Batu Sawar. Untuk jadi orang cakap apa? Dia orang nak jadi kuasa bebas stand alone. Kuasa bebas stand alone bukan bawah pengaruh Johor. Jadi dia orang dah set up dah. Orang Melayu juga, Melayu Jambi. Orang Melayu Jambi, lepas tu ada sokongan daripada Minangkabau. Sin Minangkabau pun ada juga. Masa Raja Kecil. Raja Kecil ni orang Minangkabau sebenarnya. Yang Raja Kecil tu waktu dia orang fight tu, yang tu daripada Minangkabau. Tapi yang Jambi ni orang Melayu kita. Orang Melayu Jambi yang cakap. Dia nak lepaskan kekuasaan Johor kat sini.
Dia nak makan balik. Masuk guys, naik kapal apa semua ni, masuk ke Johor. Berlaku peperangan dengan Johor. Jadi Johor ni, orang kata apa, dia dah lah lemah dah time tu. Pasal Belanda kena dia, game dia. Tiba-tiba yang Jambi ni pula pun serang dia. Nampak tak tekanan Johor? Jadi Johor ni konflik dia banyak sangat. Jadi kalau saya duduk side apa ni, Kesultanan Johor time tu, saya pun pening. Macam mana ni? Last sekali kita pergi mengadu. Ya. Kita pergi mengadu Makassar Strait. Sementara pula di Makassar berlaku satu perebutan kuasa dengan Arung Palaka. Kat sini kau tengok Dekat sini ada 3 kerajaan. Ada Arung Palaka, Kerajaan Bone. Bone ke Bon, tak tahu, eja dia macam tulang. Bone atau Bon lah. Saya sebut Bone, senang nak sebut kan. Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu dengan Kerajaan Goa. Goa ni Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar. Kerajaan Islam lah. Kesultanan Makassar nama dia. Jadi Kesultanan Makassar ni, dia menguasai kawasan Sulawesi ni. Ni Sulawesi. Menguasai kawasan Sulawesi ni. Jadi bila kedatangan Belanda tu, takkan dia nak biar. Sebab sini jalan nak pergi ke Pulau Maluku. Kan? Takkan dia nak biar. Jadi Pulau Maluku ni kaya dengan herba-herba, rempah-rempah. Jadi Belanda ni macam biasalah, dia tamak lah. Takkan dia nak makan sini saja. Dia mesti nak makan kat sini sekali. Jadi di sini ada orang Bugis guys. Ada orang Bugis Luwu, ada orang Bugis Arung Palaka. Jadi ada lagi satu Makassar. Makassar ni dia sebulu dengan Bugis Luwu. Makassar ni dia sebulu dengan Bugis Luwu di kawasan sini. Okey, sebulu. Dan berlaku peperangan dengan depa sendiri dengan bantuan Belanda sendiri. Jadi Belanda conquer kat sini. Dia deal dengan Arung Palaka, keturunan Kesultanan Bone. Kesultanan Bone. Jadi dia bergabung dengan Belanda untuk fight Makassar. Sedih tak cerita dia? Sedih. Tapi jangan sedih. Jangan ambil pekat sangat kat sini. Kita kena sedih start Portugis masuk. Jadi bila Portugis masuk, dia dah jadi cacau maraba, jadi kacau bilau. Konflik akan timbul konflik-konflik yang baru. Normal. Okey? Okey. Jadi dekat sini ada satu keturunan Bugis tua, iaitu Luwu. Bugis yang paling tua yang ada di Sulawesi ni adalah keturunan Bugis Luwu. Bugis Luwu ni sama dengan kita Johor sekarang ni. Dia orang ni siapa? Dia orang ni bukan calang-calang. Saya tengok watak Bugis Luwu ni dia macam ni. Watak Bugis Luwu ni dia macam memandang. Dia macam tengok saja perangai penjajah. Dia macam tengok je perangai orang kita, dia jadi macam mana lepas penjajah main. Dia macam memandang, dia tengok. Adakah dia masuk campur masa Belanda Belanda sekutu dengan Arung Palaka, di mana depa ni keturunan Bugis juga, serang Makassar, Kesultanan Makassar? Adakah dia ambil campur? Tak. Depa tak campur. Depa tak campur. Depa duduk di titik neutral. Duduk di titik tengah. Sambil tu dia orang memandang je, tengok perangai-perangai depa ni. Jadi Bugis Luwu ni bukan kosong. Dia ada isi. Dia ada kemahiran, kepakaran, kependekaran, jiwa Melayu yang sangat besar yang ada dalam orang Bugis ni. Okey. Jadi Johor, mana Johor? Jadi Johor, dia ada konflik dengan Jambi, cuba menguasai tanah Semenanjung dah. Dah masuk tanah Semenanjung ni, minta tolong dekat Bugis Luwu. Memandangkan jiwa yang sama dengan sultan-sultan kita di tanah kita. Perjuangan yang sama, niat yang sama untuk menguatkan kekuasaan orang Islam lah. Jadi Luwu ni orang Islam lah. Kesultanan Makassar tu orang Islam juga. Jadi hubungan Makassar dengan Bugis Luwu ni baik. Leon selesa dengan Bugis Luwu lagi berbanding dengan Arung Palaka tadi. Jadi menarik juga bagi saya waktu dia orang berperang tu, dia orang tak kacau kawasan Luwu, dia orang tak kacau. Dan mungkin kehormatan yang ada pada depa, macam hormat lah, dia macam abang lah, abang besar. Abang besar ni macam adik-adik tengah bergaduh pasal agama, pasal kuasa kawasan situ. Jadi kita ambil titik tengah. Kita tengok sajalah
Dia orang ni nak jadi apa? Jadi berkuasa pula Belanda dekat sini. Berkuasa. Belanda angkat Arung Palaka tu jadi raja di tanah sana. Jadi Makassar ni hilanglah dia punya kuasa Kesultanan Makassar tu. Jadi kat Kesultanan Makassar ni lah Belanda ambil letak dekat Cape Town ni. La ilaha illallah. Syekh apa? Syekh Hasan. Ni Cape Town ni dia letak kat sini. Penuh habis orang Melayu ni tau ni. Keturunan mana? Itu mereka kan. Ini Cape Town. Sorry. Ni dia letak kat sini. Letak di Cape Town. Yang keturunan Makassar tadi, ulama-ulama tadi letak kat sini. Bangun kat sini. Aktiflah Islam kat sini di South Africa ni dengan Makassar tadi. Jadi Makassar tadi dia bawa Islam lah. Di mana tadi? Okey, di sini. Alright. Jadi kita minta tolong dengan Bugis Lu tadi. Jadi kedatangan Bugis Lu 5 bersaudara Upu Daeng pergi ke Johor. Roger dulu. Apa cerita? Cerita dia macam ni, depa duk seorang ni macam ni. Lepas tu ni pula Jambi pula nak masuk ni, tawan kita pula. Jambi ni Riau. Jambi ni kecil sikit. Riau tu kira kawasan besar. Riau ni jajahan Johor. Riau. Jambi tu dia kecil sikit lah. Dalam kawasan Riau lah. Okey. Jadi minta lah tolong. Ini peranan orang Bugis di Tanah Melayu. Bermulanya kat sini. Dia orang set up satu batalion tentera, mungkin bawa daripada Sulawesi sekali. Berkumpul di Johor. Lawan balik, conquer balik. Ibu kota Johor time tu Batu Sawah, habis runtuh habis time tu. Jadi lawan balik, conquer balik Johor. Kemudian conquer balik di kawasan, kuatkan balik, perkasakan balik kawasan Riau ni. Kedatangan Bugis tadi. Hebat tak depa? Hebatlah, padahal tadi cerita awal dia orang tadi, masa Belanda sampai depa duduk diam. Depa relax lah. Ni jajah mai. Jadi dia orang kenal diri. Orang Bugis ni dia kenal diri. Dia tahu keupayaan kita sampai mana kan. Jadi kita berdepan dengan orang yang bukan calang-calang. Jadi kalau kita masuk lagi, rugi untuk kita juga kan. Baik kita cari satu kekuatan, satu pusat untuk kita bangkit balik. Jadi di Johor adalah satu kebangkitan yang dibuat oleh orang Bugis sendiri. Jadi berterima kasih. Itu yang kitab Tuhfat Al-Nafis. Kan? Tuhfat Al-Nafis tu penceritaan tentang kedatangan Bugis ke Tanah Melayu tu, maksud dia hadiah yang tidak terhingga. Daripada depa tadi dah. Depa tinggalkan depa di sini, depa tinggalkan di sana, depa pi tolong kita kat sini. Sedangkan dia orang dah ada Belanda kat sini. Kan? Jadi tak sepuluh lah dengan Arung Palaka lagi. Jadi dia orang pi kat sini, tolong Johor kat sini pula. Tolong Johor, lawan Jambi, kalah orang Melayu Jambi. Melayu Jambi kalah, dapat balik kuasa di situ, kemudian dilantik siapa yang pertama tu? Daeng Daeng pertama, Daeng Merewah. Sekejap saya tengok saya punya rekod sekejap. 5 saudara tahun 16 perang Portugis, perang Melaka dekat 17, perang Kedah Siam, perang Kedah Siam pun ada juga. Johor Jambi ni 1673 Melaka. Tempoh tu juga dekat situ. Mana namanya? Ni perang Jambi. Daeng Menambun. Nampak? Daeng Menambun ni salah satu 5 saudara ni. Mana namanya? Daeng Temenggung tu. Daeng Merewah. Kalau saya tak ingat lah yang dekat di Riau tu dia naik Yam Tuan Muda. Yang apa ni, dia jaga kawasan Riau tu daripada keturunan Bugis. Jadi nak menguatkan balik Empire Melaka tadi tu, kuatkan balik. Apa nampak tak apa situasi ni? Situasinya begini. Bila penjajah mai dekat Tanah Melayu,
siapa yang berkuasa waktu tu adalah Kesultanan Melaka. Jadi bila Kesultanan Melaka ni jadi lemah, yang kerajaan-kerajaan di kawasan-kawasan dia cuba membebaskan diri dia orang daripada naungan. Dia macam tu, berlaku macam tu. Jadi dia orang fight. Menang kalah balik. Macam tu. Itu. Jadi maksudnya cuba cari satu peluang untuk membebaskan diri. Jadi berlakulah konflik tu. Jadi kita janganlah salahkan orang Jambi pula. Bukan saya nak kata orang Jambi tu tak baik ke apa, bukan. Ini konflik yang berlaku selepas penjajah datang. Kesan penjajah datang tu yang menyebabkan kita jadi begini. Nampak? Kesan penjajah datang ke tanah air kita jadi konflik begini. Tak boleh kita nak ambil cerita-cerita hujung-hujung tu, tak boleh. Cerita hujung tu tak valid. Tak valid dan tak, orang cakap apa, kita tak boleh jadikan dia sebagai satu panduan. Sebab dia orang dah ada tekanan penjajah tadi. Penjajah Belanda, penjajah Portugis dah main tanah air. Dah kena waktu lemah, lepas tu hampa bertindak dengan cara macam tu lah. Jadi kekuatan kita ni adalah bersatu padu sebenarnya. Sepatutnya adalah kita bersatu padu. Macam sekarang ni Malaysia, Indonesia, Filipin bersatu padu. Okay? Alright. Kekuatannya ada di situ. Jadi dapat balik kawasan Riau tu. Jadi orang kata apa, Empire Melaka, sambungan Empire Melaka sampailah ke Perak waktu tu. Waktu tu dah memang Perak dah memang kawasan naungan Melaka dah. Perak, betul saya cakap. Time dulu Empire Melaka tu semua. Bukan kat Melaka ni saja. Melaka tu istana, kawasan kita pergi Melaka tu, Pantai Kelebang tu, Jok Keria Sira tu, itu istana, kawasan HQ, kawasan aktif perdagangan. Jadi bila dah kena serang kat situ, berubah tempat di mana terpecahlah Empire Melaka ni, pergi ke Terengganu, pergi ke Kelantan, pergi ke Perak, pergi ke Johor, Negeri Sembilan. Dia macam tu. Dia pecahan dia. Kemudian kita pergi tengok dekat di Kedah pula. Kita tengok di Kedah ni pula. Okey, di mana Kedah ni kita nak cuba tawan daripada orang kata apa, Kesultanan Melaka, cuba tawan juga. Jadi kat situ berlaku konflik. Kesultanan Kedah, apa nama dia? Sultan Muhammad Jiwa ke? Sultan Muhammad Jiwa. Dia orang dah ada tekanan daripada Siam. Siam ni bukan main time, Siam main awal lagi weh. Tahun 1660 pun Siam dah kacau dah Kedah ni. Dah start kacau lah. Yang kita duk kata perang bisik tu, awal tu dia orang dah bagi tentangan dah. Dah bagi tentangan dah dekat Kedah ni. Jadi dia orang ni Kedah ni kira macam takut lah. Itu sejarah Pulau Pinang tadi tu. Sejarah Pulau Pinang ni sedih lah sikit weh. Sejarah Pulau Pinang ni sebenarnya kita nak Sultan nak orang kata tawarkan Pulau Pinang bagi dekat British. Jadi hampa jadi inilah, hampa support lah kami. Hampa support kami daripada serangan Siam dengan serangan Bugis. Jadi apa yang berlaku kat situ? Tak berlaku apa. Lalah dia ambil tu, dia buat bodoh je. Jadi satu lagi penganiayaan berlaku dekat tanah Melayu kita. Di atas apa ni? Jadi betul lah Pulau Pinang tu milik Kedah. Ni jelas ni sejarah. Sejarah Kedah ni jelas. Pulau Pinang tu milik Kedah. Di tanah-tanah Melayu sekarang ni, orang belah-belah Penang semua seberang ke, itu semua milik Kedah. Ada perjanjian dengan apa nama dia? Perancis like ke? Ni kata jadi hampa ni jagalah kami kat sini. Lah dia tak buat apa pun, dia tak jaga pun, dia buat bodoh je. Jadi Siam serang Kedah tu dapat tak bantuan daripada apa ni, penjajah? Tak dapat pun. Jadi nanya kat situ. Padahal ada perjanjian tu, tanah Pulau Pinang tu. Habis kat situ. Okey, kemudian di Kota Baru, di Kelantan ni, nampak dia ada point Kota Baru ni, ada main peranan tak? Okey, bila kita cakap pasal langkah suka yang terakhir adalah Kerajaan Patani. Patani ni kerajaan apa ni, Melaka ke? Tak. Kerajaan Patani bukan kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka dengan Patani lain, berbeza. Dia orang pun ada kuasa-kuasa. Sebab itulah tengah ni kita ambil Kota Baru. Kota Baru ni ada orang cakap apa, tempat pelabuhan juga, macam Melaka juga. Di mana orang Cina duk berhenti dekat sini, orang Arab berhenti dekat sini. Time tu ada point langkah suka sebenarnya. Sebab tu pengaruh di Kelantan, dia ada peristiwa-peristiwa Melaka cuba conquer Kelantan dan Patani juga cuba conquer Kelantan. Jadi Melaka dengan Patani ni ada fight jajahan kawasan. Jadi ternyata lah Melaka tu lebih kuat. Kalau tidak takkan Kelantan kita boleh ada di dalam British sekarang. Itu yang mana British conquer sekarang ni adalah
jajahan Melaka lah tu. Yang sekarang ni. Di mana kita terlepas Patani tadi. Patani dia lain. Dia terakhir, peristiwa terakhir, kerajaan terakhir adalah kerajaan Patani. Tapi kerajaan Patani pun dah tak ada dah. Kerajaan Patani pun dah tak ada dah. Dia pun duk macam tu je lah. Duk fight tu. Dengan dia orang bawa jiwa Melayu tu yang sangat kuat di sini. Sedih kan cerita dia. Sedih weh cerita. Bila dengar cerita ni jadi sedih. Jadi besarnya Empayar Melaka tu sampai ke Kelantan. Kelantan, Terengganu, Pahang wajib lah. Pahang memang kuat sangat dengan Kesultanan Melaka. Sambung di Terengganu sampai di Kelantan. Okey. Lepas tu di Siam. Di Siam, Kedah, Perlis. Perlis itu sejarah dia Siam yang tubuhkan untuk orang cakap apa, buat satu kerajaan di mana kerajaan Perlis ni dengar cakap Siam. Kalau sebab Kedah ni dia cengih sikit. Dia cengih sikit, tak mau dengar. Itu yang jadi gaduh tu. Siam ni duduk belagak dia kuat lah. Kita nak kena bayar dia punya ufti apa semua. Ada kita stop bayar ufti. Jadi dia rasa macam nak tunjuk belang Kedah ni. Jadi Kedah ni memang kependekaran jugalah. Kuat juga dia orang. Sedih tengok cerita ni. Banyak perang yang berlaku di dalam tanah kita ni. Saya tengok sedih. Yang saya tak masuk tengok lagi kawasan di Majapahit. Majapahit di kawasan Demak, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ada di kawasan sini tau, Jawa tau. Kesultanan Demak ada tolong kita waktu perang di Portugis. Kesultanan Demak banyak tolong askar dia. Jadi askar Jawa ada tak? Ada. Orang Jawa ni askar jugalah tolong di Serenam Melaka. Ada. Waktu perang tu. Minangkabau ada di Melaka. Betul saya kata hari tu. Yang paling kuat banyak membantu adalah waktu awal-awal Portugis, orang Jawa dan orang Minangkabau. Diorang ni pasukan tentera. Masuklah Majapahit sekali kan. Majapahit tu pun dah jadi orang Islam lah. Orang Islam kita lah waktu tu. Waktu tu Majapahit duk fight dengan Kesultanan Demak di sini. Duk fight sama dia orang. Dia orang pun lemah dah time tu. Kesultanan Demak makin kuat dah time tu. Kesultanan Majapahit makin tak kuat dah. Tapi kita Kesultanan Melaka pandai. Dia ambil orang kata apa, puteri Majapahit tu berkahwin. Maksudnya nak eratkan hubungan di kawasan-kawasan kita ni. Okey. Habis ke kat situ kewujudan Belanda tadi? Dan Belanda sampai kat sini, dia conquer. Last kali perjanjian Swab. Belanda ambil Indon, British ambil tanah Melayu. Swab. Jadi keturunan Bugis tadi, Daeng yang saya ingat, Daeng Parani, Daeng Merewah, Daeng Menambun, Daeng Kesani, Daeng Kesu, saya tak ingat. Dia ada ni. Dan ada di kawasan Borneo juga. Kawasan Borneo ni. Ini kawasan memang dah kawasan Bugis dah. Abang tengok Sulawesi ni memang kawasan Bugis dah. Jadi wajiblah orang Sabah ni ada keturunan Bugis, Sarawak ni. Wajiblah guys. Kuatlah dia orang ni. Patut saya tengok orang Sabah ni macam berani-berani betul. Dia orang ni ada darah keturunan Bugis. Jangan semacam jangan habis pendekar habis. Sabah, Sarawak habis. Kedah sampai ke Johor, sampai ke Perak, sampai ke Kelantan, habis semua pendekar. Tu kata. Cerita. Okay. Jadi waktu penjajahan di Kota Melaka ni, bermulalah krisis di Nusantara. Kita ambil semua sekali. Dalam masa sama sebelum tu kita dah ada konflik dah dengan Majapahit, kita ada konflik semua kan. Tapi taklah berat. Memanglah waktu dulu-dulu lagi kita ambil tahun sebelum lagi, tahun 1000, kuatlah berlaku peperangan di sini, di Jambi, di Palembang. Cetusnya para mesuara di 1400 di Kota Melaka, buka Kota Melaka. Jadi itulah kisah kita. Tiba-tiba kisah tu terupgrade dengan kedatangan penjajah. Dengan kedatangan penjajah ni. Tapi kalau nak dibandingkan dengan kuasa luar, tengok kita ni kecil weh. Kau tengok ni Malaysia ni kan. Kau tengok ni tanah atas ni. China, Mongol, Rusia besar ni. Tanah Arab ni, Libya, Egypt, Saudi Arabia. Ni Afrika, South Africa. Sana ada benua lagi. Sana benua apa? South America, nampak? South America, North America. Besar weh benua. Nak dibandingkan kita ni macam kecil ciconek. Sangat-sangat kecil lah. Jadi itu yang berlaku
tentang sejarah kita di tanah Melayu ni. Jadi perlu diingatkan jangan kita cetuskan perpecahan di antara kita. Perpecahan yang saya masukkan kat sini adalah daripada semua sudut. Semua sudut pecahan. Pecah makna kata orang Kedah, orang Perlis, orang orang Penang, orang Kedah, orang Johor, orang Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan, orang Pahang, orang Terengganu, orang Kelantan, orang Pantai Timur, orang pantai belah sini, dia tak boleh ada perpecahan pun. Sebenarnya kita dulu sekali, nampak tak macam mana Kesultanan Melaka tu mentadbir. Dengan semua duduk di bawah naungan Melaka, semua jadi aman damai. Kena ada satu dilantik ataupun menjadi satu kuasa besar untuk jaga kita. Bila satu kuasa tu lemah, tengok kucar kacir habis. Jadi ni nak berlawan dengan ni, dia macam kita contohkan sebagai bapak lah. Kita jadikan Kesultanan Melaka tu sebagai bapak yang bergaduh sekalian selepas tu sebagai kisah anak-anak bergaduh dengan anak saudara. Macam tu. Ni kira atuk lah. Kesultanan Melaka tu kita panggil atuk lah. Yang turun pi dekat Minang pun semua, itu keturunan kira bapak-bapak saudara. Bapak saudara Bugis pun semua, bapak saudara. Turun lagi pi kat anak saudara, bergaduh habis. Dia jadi gaduh. Dengan satu kuasa besar yang ada di Kesultanan Melaka ni sebagai datuk, bila dia orang dapat menjajah dan menguasai kawasan tu jadi aman damai. Orang hidup tenteram, elok. Tak ada masalah berat apa pun. Dia mai bila penjajah tu mai di tanah kita. Jadi berbaliklah, kita sebenarnya perlu mengamalkan Islam itu tadi. Islam sampai 1400. Para suara perlu Islam 14. Jadi di pertengahan 1450 tu aktif menyebarkan Islam sampai tercetusnya kesultanan yang lain. Kesultanan Demak, kesultanan di tanah Sulawesi, Bugis semua. Jadi semua pegang satu pegangan yang baru dengan solid, dengan kuat datang daripada Rasulullah. Jadi kita asasnya kita begitu. Kita asas Islam. Kalau kita tak bersungguh-sungguh pegang asas tu, dia akan jadi kucar kacir lah. Kedatangan orang Bugis pun ke tanah kita ni untuk memegang, untuk orang cakap apa, membangkitkan semula orang kata apa, kuasa Islam di tanah air kita. Menjaga kuasa Islam. Kalau tidak, lagi dia kalau pecah habis, pakai nak bergaduh habis. Ini wilayah kami, ikut suka kami nak peluk agama apa. Nampak? Bahaya tak kalau suatu kerajaan tu lemah? Dia akan jadi macam tu. Guys. Jadi perlulah ada satu kerajaan yang kuat. Tapi itulah inilah sebagai bukti saja. Strait of Malacca. Kenapa dia tulis Strait of Malacca? Nak habaq kata bukti Kesultanan Melaka tu hebat waktu tu, dan kita menguasai Selat Melaka ni. Menguasai waktu satu ketika dulu. Bukan Aceh. Aceh pun ada pelabuhan juga, tapi kita lebih berkuasa. Sebab itulah Islam main lambat. Dia orang dah Islam dulu dah, awal lagi. Aceh ni 800 tu ada evolusi. Jadi Samudra Pasai apa semua. Lepas tu Ustaz Iskandar Shah buka Kota Melaka, pelabuhan kat situ. Orang semua berhenti kat situ. Lepas tu lah ada hubungan dengan dinasti Ming pula di China. Bagi pelindungan dinasti Ming ke atas Melaka tadi. Dengan ada pelayaran Cheng Ho, orang Islam datang ke Melaka, jumpa dan diberi dia macam ditabalkan lah. Hampa ni macam geng kami lah. Kalau hang kena serang, kami mai tolong lah. Tapi ternyata waktu kita kena serang, mereka tak tolong. Bukan tak tolong, tak dapat nak tolong. Mereka pun ada konflik juga. Dia orang pun ada orang duk serang mereka dah. Sama lah dengan Uthmaniyah pun. Uthmaniyah pun ada hubungan dengan Melaka, tapi tak dapat nak tolong. Dia lebih kepada hubungan dia dengan Aceh lebih rapat. Jadi Aceh banyak sokongan daripada Uthmaniyah, daripada segi kapal, teknologi meriam, banyak. Akhirnya bila kita jatuh kat sini, siapa yang cuba jadi kuasa kedua adalah Aceh. Makna kata Aceh cuba conquer di Melaka ni untuk dapatkan kuasa, pengaruh Kesultanan Melaka tadi. Tapi dia orang tak dapat. Tapi dia orang bukanlah ni apa, dia lebih kepada kuasa politik, kuasa Islam. Sebab ada kisah bila dia jajah di sini, dia bawa balik tentera-tentera, dia bawa balik pembesar-pembesar, bawa
bawa pergi ke Aceh ni, dan diberi kepada pembesar tu namanya Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang, dan diberi satu wilayah kepada Tun Sri Lanang, dan dititahkan kepada Tun Sri Lanang untuk menulis kitab Salatus Salatin, di mana Salatus Salatin kita buat, kita punya rujukan sampai hari ni. Tercetus pula lepas tu kitab yang kedua daripada Bugis, kitab Tuhfat Al-Nafis. Kitab tu hadiah yang tidak terhingga, hadiah tidak terhingga kepada tanah kita. Yang hak ni Salatus Salatin, sejarah Melayu daripada Aceh, tulis. So satu lagi daripada Bugis, Tuhfat Al-Nafis. Cerita pula, cerita kisah pasal Belanda tu pula. Belanda macam mana Kongkong, macam mana Jambi pun semua. Itu kisah-kisah dia, guys. Lepas ni nak pergi mana? Saya tak masuk lagi dekat Spanyol. Spanyol conquer pula perairan sini, Kepulauan ni, Filipin. Spanyol main bila pula tahun ni. Tapi bila saya tengok tahun-tahun dia orang main, semua dekat-dekat. Belanda, Spanyol, British depan sikit. British ni pandai game dia. Saya tengok cara dia game ni, dia pandai sikit. Dia kurang berlawan, kurang bertempur. Dia banyak buat cerita pusing tau. Dia banyak buat macam dia offer, padahal dia tak ni pun, dia tak turun padang pun. Macam tu. Offer, dia cakap ya, dia tak turun padang pun. Malah dia tak bergaduh pun dengan Belanda. Dia kalah dengan Belanda lagi ada. Di Pulau Maluku, British ada fight dengan Belanda tau di Pulau Maluku. Pulau Maluku ni ada macam kuasa Belanda kat sini kekaya dengan rempah, pala apa semua. Jadi British pun teringin lah juga kan. BP kat sana kena bunuh macam tu ya. Belanda bunuh British macam tu lah. Jadi British dengan Belanda ni musuh tak? Musuh lah. British Belanda musuh. Hampa ingat sekali ingat Portugis kawan dengan Belanda, Belanda kawan dengan British. Tak. Mereka sama-sama musuh. Tergila-gilakan kekayaan yang ada di Nusantara ni. Sampai dia orang buat serangan-serangan kat atas kita. Kita yang jadi naya tu kita lah. Tapi ini semua telah ditetapkan. Allah telah menetapkan jalan kisah hidup kita di Nusantara ni begitu. Penjajahan-penjajahan depa. Dengan kisah-kisah itu terbentuklah rekod-rekod. Semua kita tahu sejarah keturunan kita, siapa kita, pendekar macam mana kita mentadbir, kekuatan apa yang ada pada kita, pegangan apa yang kita pegang dulu, sampai kita ada fight balik. Lepas tu ada kisah daripada kuasa Bugis makin berkuasa lah di Johor. Jadi dia set up apa yang kita nak buat lepas tu. Dan Raja Haji sebelum dia hambat Belanda di Kota Melaka tu, sebelum dia lah melebarkan pengaruh, cuba pergi ke Kedah. Raja Haji sampai Kedah lari sampai Perlis tu. Kedah lari sampai Perlis. Mana kata Raja Haji ni bukan calang-calang lah. Dia orang kira macam, sebab apa time tu dia, sebab Kedah dapatkan bantuan British untuk mengelakkan jajahan Bugis, jajahan Johor ke atas Kedah. Jadi orang Kedah cubalah deal dengan British. Tengok British tak tolong pun. Jadi naya Pak Karim Pulau Pinang, naya sampai hari ni. Tapi adalah Komtar tu merasalah juga naik ferry kan. Tak apalah. Tapi itulah, kita perlu menguatkan balik kita punya peranan pengetahuan sejarah kita. Begitu juga dengan masa-masa lain. Penyampaian ni sihat bagi kita. Dan tak perlu kita ambil sejarah untuk kita jangan jadi lalat. Tersebut pun, jangan kita jadi macam lalat. Apa maksud saya cakap kita jangan lalat? Mungkin bila kita menyelusuri sejarah, kita akan jumpa benda-benda yang tak elok. Kita contohkan tak elok tu sebagai benda busuk. Jadi bila benda busuk, lalat suka hidup benda busuk. Suka. Jangan jadi macam lalat. Bila kita tertumpu dekat benda yang busuk tu, sebab itulah orang tenggelam kat situ. Dia tenggelam dekat pengkhianatan. Dia duduk kat situ pengkhianatan. Lepas tu duduk macam meratik. Ni depa ni pengkhianat. Sampai sudah duduk meratik. Jadi benda-benda tu kita cakap pasal sejarah yang tak baik, sejarah busuk. Ada aib kat situ. Kita bercontohlah kita, analoginya macam seekor lalat. Bagus Tuhan ceritakan lalat. Lalat ni suka benda busuk. Lalat tak hinggap kat pewangi. Dia tak hinggap benda-benda wangi. Lalat bukan macam lebah. Lebah suka pergi ambil madu, kumpul ambil daripada bunga. Lalat suka pergi kat najis. Jadi jangan kita menyelusuri sejarah tanah kita ni sebagai seekor lalat. Kalau kita menyelusuri sejarah kita sebagai seekor lalat, habis semua buruk kita nampak. Begitu juga kehidupan kita hari ni. Macam mana kita menyelusuri hidup kita hari ni? Kalau kita sibuk menjadi lalat,
Habis semua busuk kita cari. Semua benda buruk kita dapat. Semua kita dapat menyelusuri keburukan-keburukan yang ada pada satu tempat. Jangan jadi lalat. Jadilah lebah. Di mana mengumpulkan madu yang manis, boleh bagi khasiat kepada orang lain, boleh manfaat kepada orang lain. Okey? Itu contoh terakhir, saya jadikan analogi itu supaya mudah faham. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.